semua manusia sama je. Kita lahir-lahir, tak kiralah bangsa apa pun, agama apa pun, status apa pun, kita semua sama. Kita semua lahir sempurna. Ada jasad, ada roh. Jadi, semuanya sama. Tuhan yang sama juga. Walaupun kita kata, Tuhan kita nama sekian-sekian-sekian, tapi Tuhan yang satu juga. Apa yang membentukkan kita, apa yang membezakan kita adalah masyarakat. Kita duduk dalam masyarakat yang macam mana? Kalau kita duduk dalam masyarakat yang diajar untuk berpecah belah, kita akan berpecah belah. Kalau kita duduk dalam masyarakat yang mengajarkan resis, kita akan resis. Sebab inilah yang merosakkan manusia. So, macam mana kita nak betulkan balik semua ni? Kita tak boleh tengok di luar. Kita kena tengok apa yang di dalam. Sebab yang di dalam tak pernah berubah. Di luar boleh berubah, di dalam tak pernah berubah. Kita bodohlah macam mana sekalipun. Kita jahillah macam mana sekalipun. Kita tak tahulah macam mana sekalipun. Jahatlah macam mana sekalipun. Dalam sentiasa meletakkan kita semula atas jalan yang sepatutnya. Semuanya terbina dengan sendiri. Ada diri di dalam diri kita yang ajarkan semua tu. Tapi masyarakat ajar kita macam-macam dalam fikiran yang membentuk karakter kita, membentuk siapa kita yang sebenarnya bukan diri sebenar diri. Sebab tu, kita diajar untuk mati sebelum mati. Barulah diri sebenar diri tu akan jelas. Jadi selagi kita tidak mengenal diri, sebab tu kita akan terpengaruh dengan masyarakat. Sebab tu, kalau kita tengok politik hari ni, mana-mana tempat pun, kalau dia nak mengubah apa-apa, dia kena ubah masyarakat. Dia kena mempengaruhi masyarakat. Ada benda yang masyarakat kata tak boleh, satu hari nanti akan jadi boleh. Sebab apa? Adanya orang-orang yang mengubah narration, penerimaan terhadap sesuatu. Begitu juga di Malaysia. Ada benda yang sepatutnya tak boleh, ada pihak yang cuba memboleh-bolehkan.